Gabungan 3 perniagaan buat gempak di bulan Ramadan. Mr. Steakhouse, Rest House, Salai AMJ berganding bahu mewujudkan menu Havoc Ramadan. Macam-macam juada ada tau. Ada roti john, ada roti bun, ada juga french fries. Berbola daging pun ada. Boleh makan dengan sos, boleh juga makan dengan mushroom soup jenis. Yang ini pula ruangan lauk. Macam-macam lauk, ayam sambal. Mana-mana yang pandai makan ikan keli, dekat sini ada ikan keli masak belado. Dia punya daging salai pun meriah. Yang ini banyak orang suka kari kambing dia. Aku sukakannya lemak-lemak tu kan. Kat sini ada chicken butter. Budak-budak kalau lauk macam ni laju dia orang. Menu banyak habitat laut. Apa lagi kalau bukan shell out dia ni ha. Lauk-lauk sayur dia pun muai. Ada juga asam pedas tetel dia ha. Tak pandai makan keli boleh makan siakap sweet sour dia ha. Ada jugalah ayam bergempak. Kan aku dah cakap macam-macam ada. Dari makanan barat sampailah ke makanan Melayu. Serba-serbi mewah. Macam ni punya gaya. Satu orang punya makan atas meja penuh pinggan je tau. Bukan takat gambang mata, gambang tekak kali. Yang bakar, yang bergoreng, yang berkuah. Macam-macam ada lah. Tak percaya tengok tu ha. Manisan-manisan dia pun tak cincai babe. Ada kek, ada aiskrim, ada juga buah-buahan. Buah-buahan dia pun banyak jenis juga tau. Memang muai lah makan. Air balang pun terangkat. Memang sesuai sangat lah kalau korang bawa family korang berbuka dekat sini. Memang terbaik sepanjang bulan Ramadan. Sesekali iftar dengan family makan dekat tempat yang hebat macam ni. Apa ada hal. Menu terbaik, tempat besar berhawa dingin, luas pula tu. Dapat tak? Okey, ni list menu sepanjang Ramadan. Plan dengan family, booking iftar sini. Salam Ramadan.